PMX apabila ditanya oleh wartawan, PMX jawab ahli parlimen Perikatan Nasional Pembangkang tidak perlu bising kat luar. You bising-bising kat luar ni buat apa? Lepas tu dia kata ahli parlimen pembangkang ni ada gaji 30 hingga 40 ribu. So 30-40 ribu? Okay. So jadi tak perlulah nak nak bawa bising. Masih dia kata masih boleh buat kerja je kan. Apa pendapat Suden? Nak tanyalah bro, kalau buat lawak bodoh macam ni batal puasa tak? Saya tanyalah, saya tak tahu. Tak. Bila I nampak video tu, baru saya faham. Okay. Kenapa ekonomi negara tu dia tak boleh nak manage? Kenapa dia tak boleh nak manage ekonomi negara kita ni? Kenapa betul? So saya rasa orang ni tak faham the difference between gaji dengan peruntukan. Benda simple. Benda simple. Okay. Gaji tu gaji. Gaji tu salary. What you get as being an MP. Yes. Peruntukan tu pula dana untuk pembangunan sesebuah kawasan. Ya, betul. Saya rasa kita hantar memo lah nanti dekat PMX. Ataupun kalau dia nak free tuition pun boleh buat pakai ekonomi. Tapi I offer dia free tuition. Boleh lah, kita boleh bagi info-info ni kan. Sebab benda-benda macam ni kalau kita Google pun kita boleh tahu. You don't have to have masters in economics.